warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nadirah binti Aziz. Saya mengendalikan set induksi dan langkah 3. Saya Arizuddin Fahmi bin Abdullah Sani. Jadi saya akan mengendalikan di bahagian langkah 2 serta rumusan. Saya Bahjatul Salihah binti Razali. Saya mengendalikan pada bahagian langkah 1. Bye! Bye-bye! Assalamualaikum budak-budak. Okey, sekarang kita nak kelas, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina Hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sahli sadri wa yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, cuba teka hari ni. Semua sihat ke? Sihat! Saya sihat! Saya sihat, cikgu. Saya makan vitamin. Cikgu sihat ke? Okey, alhamdulillah cikgu sihat hari ni. Semua cikgu tengok semua sihat hari ni. Okey, jadi cikgu nak semua tutup mata. Tutup mata. Tutup mata, Izzat. Apa lagi? Okey, tutup mata. Apa ni? Tutup dulu. Okey, buka mata. Okey, cikgu nak tanya, apa perasaan awak semua hari ni? Saya gembira. Izzat, ada empat-empat ni. Mana satu abang? Saya nombor 1 daripada kiri. Macam mana? Buat sikit, buat sikit. Okey, Farah. Macam mana? Saya yang ada awalnya saya macam nombor 1 tu, tapi selepas saya tengok Ijat buat tadi, saya jadi nombor 3. Buat tiga. Ada macam tu. Kenapa Farah? Kenapa? Sebab Terpegun. betul. Semangat nak belajar? Dan saya semangat nak belajar. Arif. Saya nombor 4. Kenapa Arif? Hari ni tengok muka Izzat. Kita kena senyum sikit. Ijat ni buat nombor 2 je. Saya nombor 2 cikgu. Nombor 2. Buat. Kenapa? Satu. Nombor 1. Okey, Ilaika. Semua dah buat cikgu. Tak apalah, sama pun. Saya dah buat semua. Semua. Cuba Ilaika. Bang. Sama cikgu. Okey, jadi semua nampaknya gembira hari ni. Cikgu nak main. Jadi, kan ni. Okey, hari ni. Buka hari ni. Wah, nampak. Kita nak main. Okey, hari ni kita nak main. Nak pesan apa? Nak pesan burger. Okey, sebelum nak pesan burger, kita kena tahu dulu. Teka tahu. Hari ni kami tak nak. Okey, jadi cikgu nak tanya, semua pernah makan burger tak? Pernah. Biasa makan burger kat mana? Dekat tepi jalan. Kita jalan. Izzat. Saya biasa makan burger dekat rumah cikgu. Kat rumah buat sendiri ke? Saya order Grab cikgu. Okey, jadi cikgu nak panggil semua. Kejap ya. Okey, nama saya Farhan Nur. Saya Salihah. Cikgu Ilaika. Okey. Cikgu nak utarkan roda ni. Teka siapa yang utar. Okey. Cikgu Ilaika. 1, 2, 3. I like you. Ting ting ting. Ilaika. Cikgu nama saya Ilaika. Sorry Ilaika. Ada masalah? Okey. Wow. Ilaika. Macam mana nak main cikgu? Ilaika kena ambil satu gambar burger ni dan Ilaika cakap apa yang Ilaika rasa bila makan burger. Sebelum masukkan dalam mulut tu, kena cakap dulu apa rasa makan burger. Sedap rasa sedap pahit. Pedas. Okey, ambil satu dan masukkan. Okey, Ilaika cakap apa tadi? Pedas. Bila pedas, kita nak masuk, kita ada 3 kolom. Iaitu panca indera. Panca indera ni kita rasa dengan lidah. Rasa dengan tangan kan. Warna ni warna apa-apa. Contohnya tudung apa yang hitam. Hitam.
Biru. Merah jambu. Okey, jadi bila kita cakap pedas, pedas kita masuk dalam panca Indra. Warna macam korban. Okey. Okey, panca indera ni rasa pedas. Okey, terima kasih Reka yang kamu begitu. Okey, seterusnya kita putarkan roda lagi. Kita tengok siapa yang akan seterusnya. Siapa yang kena? Okey, Salah, cukup ke depan. Saya. Okey, Salah. Pilih satu gambar burger dan cakap apa warna yang terdapat dalam burger. Contohnya ada daging dalam burger, ada keju, ada sayur. Yang ni cikgu. Warna apa? Warna hijau cikgu. Ni salad dia warna hijau cikgu. Sayur. Okey, jadi masukkan dalam warna. Warna. Pasal Indra, Pasal Indra. Ya ke ada? Tadi cikgu cakap pada Indra tu apa? Rasa. Okey, jadi warna? Warna. Pandai. Okey, terima kasih Soleha. Okey, terima kasih Soleha. Seterusnya. Siapa yang kena? Izzat. Siapa yang berdua? Soleha lagi. Arif pilih satu gambar burger dan cakap apa huruf yang ada dalam burger. Contohnya daging tu sifat yang apa? Nipis ke? Lembut ke? Saya pilih tebal. Apa tebal? Daging burger ni tebal. Okey, masukkan dalam dalam kotak ukuran. Okey. Wow. Jadi cuba teka apa kita nak belajar hari ni. Tadi ada perasaan. Tadi lepas tu ada apa? Kata adjektif. Okey, semua tahu ke apa itu kata adjektif? Tak. Kata sifat. Pandai Farah. Okey, contohnya lagi apa kata sifat yang kamu semua? Saya. Cantik. Gembira je. Gembira. Cantik. Pandai lagi. Cantik. Panjang. Kacak. Kacak. Contohnya siapa kacak lagi nanti? Semua kacak. Siapa cantik? Farah cantik lagi. Comel pandai. Jadi kita teruskan kepada bahagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar mengenai kata adjektif secara umum kan? Betul. Okey, jadi hari ni cikgu nak tunjukkan awak sesuatu. Apa itu cikgu? Nak tahu tak? Nak tahu. Okey, cikgu. Okey, tutup mata dulu. Semua tutup mata. Mana betul? Mestilah. Alamak, Okey. buat je. Okey, 1, 2, 3, buka. Cabut dan jawab. Betul. Okey, ni merupakan bahan bantu belajar kita pada hari ini. Cikgu dah buat lama dah tahu semua tak? Tapi cikgu. Sama-sama. Jadi kotak ni dia boleh buka tak? Wah. Okey. Nampak tak? Ada dalam tu cikgu. Wow. Nampak tak? Nampak. Ada printer. Ada siapa saja? Ada siapa? Lagi? Ada lakukan. Okey, betul. Betul. Tepuk tangan. Wah, yeay. Okey, jadi awak nampak tak yang macam berangkai-rangkai ni? Nampak. Panjang panjang ni. Apa dia ni? Apa itu cikgu? Macam menarik. Okey, Ian tak rasa apa? Contoh kata kerja. Lagi? Contoh kata kerja. Aktif lah. Lagi? Okey. Ijat yang belakang apa? Yang apa cikgu? Okey. Contoh ayat cikgu. Contoh ayat. Okey, Arif. Yang ni apa? Apa tak apa ni? Konsep kata adjektif. Betul. Okey, tepuk tangan. Oh, yeah. Okey, disebabkan awak boleh nampak tepi-tepi kotak ni semua letak pasal kata adjektif. Ya. Jadi hari ni cikgu nak ajar awak satu persatu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, yang pertama. Okey. Konsep kata adjektif. Boleh nampak tak yang sebelah belakang tu? Boleh. Bagus. Okey. Intan. Ya. Boleh bangun? Boleh cikgu. Bacakan konsep kata adjektif. Konsep kata adjektif dengar tak kawan-kawan? Dengar tak? Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat seperti yang Fah cakap atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat dan sebagainya. Betul. Okey, tepuk tangan. Okey, faham tak semua apa maksudnya? Faham. Faham? Kalau faham,
semua, apa jenis-jenis dia? Boleh cikgu. Okey, bangun. Boleh. Yang pertama sifat. Sifat. Waktu, warna. Ya. Ukuran. Ya. Waktu. Lagi. Dan akhir sekali bentuk cikgu. Okey, lepas kita dah tahu konsep jenis-jenis dia, lepas tu kita nak tahu pula contoh perkataan kata adjektif ni. Okey. Okey, adik boleh ke bangun? Tolong cikgu bacakan antara contoh kata-kata adjektif ni. Boleh. Contoh pertama, teguh, Teguh. Okey, lagi. panjang, Panjang. retak, Retak. merah, Merah. sempurna, Sempurna. kecil. Dan kecil. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey, seterusnya kita sambung. Farah, boleh ke berdasarkan daripada kata-kata adjektif yang Arif dah sebut tadi tu, boleh ke awak bina ayat? Dah dekat sini dah, boleh baca je. Ayat yang pertama adalah lelah mengheret kaki kecil. Okey. Jadi kecil tu adalah kata adjektif. Betul. Ayat yang kedua, roda yang teguh akhirnya tumbang. Betul. Teguh tu kata adjektif. Betul. Yang ketiga, Farah ni. sebuah basikal kilauan merah. Betul. Ya. Ayat yang keempat, hadiah ayah kini letak di tangannya. Ya, Ayat betul. yang kelima, bukan pada yang sempurna. Ayat yang terakhir adalah setiap langkah terasa panjang. Okey, jadi yang ayat terakhir tu kata adjektif dia apa? Panjang. Betul. Okey, tepuk tangan semua. Okey, jadi lepas awak dah faham. Faham ke semua? Faham. Okey, angkat yang warna hijau tu. Yeay. Angkat yang tinggi. Hijau di mana? Okey, betul. Bagus. Okey, lepas tu kita nak main game lah. Kita nak main permainan. Nak main permainan. Awak nampak ada berapa kolom? Ada berapa petak ni? Enam. Ada 6. Ada 6. Betul Ilaika? 6. Ada 6. Okay, jadi cikgu akan speed away untuk masing-masing cabut dan jawab. Takut. Saya takut saya jawab salah. Lagu apa? Lagu apa tadi? Betul tadi. Okey. Okey, dah bersedia ke semua? Dah. Takut. 1, 2, 3. Alamak. Tidur. Boleh mari ke hadapan. Boleh jawab. Okey, kita ada 6 kolom. Yang pertama, misteri adjektif, perasaan adjektif, cerita adjektif, sambung adjektif, laku dan teka, dan last sekali siapa saya. Okey, kita nak yang mana? Cuba teka saya nak yang mana. Kau nak? Siapa yang mana? saya? Siapa saya? Siapa saya lah. Siapa saya? Okey, awak tutup mata. Okey, awak ambil siapa saya tu. Siapa saya? Okey, buka mata. Wah, apa tu? Pen. Okey, bila awak nampak pen, apa kata adjektif yang awak boleh bagi untuk pen tu? Pen ini pendek. Pendek? Betul ke kawan-kawan? Betul. Okey, seterusnya kita banggakan nama pen. Kita dah banyak kali kita jawab kan? Betul. Paling saya jawab cikgu. Yang belakang tak jawab. Okey, cikgu bagi belakang. Okey. Kita tengok siapa yang kena. Ilaika. Okey, Ilaika, boleh mari ke hadapan. Okey, Ilaika nak yang mana? Ada lagi 5 belum pilih. Misteri. Tak nak mana kuning. Kuning boleh ambil. Sikit je dengan kawan. Wah. Okey, buka sampul surat tu Ilaika. Ya. Apa kat dalam tu dia? Saya dapat perkataan ikan hangit. Ikan hangit? Siapa masak ikan bukan hangit tu? Ni ikan tu. Ibu saya tak lagi goreng ikan tu. Oh iya ke? Mungkin ijat biasa goreng hangus. Okey, jadi ikan hangit. Ikan hangit. Awak nampak ikan hangit. Bolehkah awak bina ayat daripada ikan hangit tu? Ikan hangit. Izzat.
Rizal. Oh, boleh ambil ni. Rizal. Okey. Seterusnya Farah, cikgu Farah. Farah. Tengok merah berhenti. Pink. Kan dah siap. Okey, Ari tak yang mana? Ari ada lagi 4 je boleh pilih. Ada misteri, perasaan, cerita dengan sambung adjektif. Misteri. Okey, ambil satu. Saya misteri ya. Tengok sambung tu. Apa tu? Pokok. Okey, tengok. Kelapa. Okey, pokok kelapa. Bila kita tengok pokok kelapa tu, apa yang Ari boleh fikir kata adjektif yang sesuai pokok kelapa ni? Tinggi. Okey, betul ke kawan? Betul. Okey. Tepuk tangan untuk Ari. Warna tu coklat. Okey. Dalam ni warna hijau. Keras. Bijak. Batang dia keras. Betul. Oh. Kita dah sampai ke? Tak. Tengok. Saya belajar kat rumah. Belajar kat rumah. Okey. Okey. Tinggal lagi 2 orang je ni. Izzat ke Farah? Tak, Izzat. Farah ni. Tak. Jadi kalau nak sambut Izzat ke Farah dulu ni? Farah dulu. Izzat kat saya kena. Izzat. Farah. Okey Farah. Farah ada 3 je. Perasaan, cerita dengan sambung adjektif. Farah nak yang mana? Saya pilih perasaan. Okey, buka. Dia dapat sambungan hijau. Hijau. Cantiknya. Okey, tunjuk ke kawan-kawan apa tunjuk Farah? Macam Farah. Tunjuk Farah. Apa Farah nak buat? Okey, cuba teka apa yang Farah buat ni. Marah. Okey. Ya. Sama. Betul. Okey, marah merupakan kata adjektif. Perasaan. Okey, jadi yang 3 nak spin lagi ke? Spin lagi. Nanti tak payah. Okey. Okey, Jen. Okey, Jen boleh balik ke hadapan. Spin. Okey. Jen tinggal lagi 2 je. Cerita ke sambung? Saya nak dua-dua cikgu. Dua-dua. Okey, ambil dulu yang mana? Saya nak dua. Okey, ambil dah dua-dua. Cerita cikgu. Cerita dengan Ambil dulu kan? ambil 2 je. Dengan sambung. Sambung. Okey. Apa itu? Sambung adjektif dan cerita Okey. adjektif kawan-kawan. Okey, sekarang kita ambil buka satu-satu dulu. Nak buka mana? Saya nak buka ini dulu cikgu. Putih dulu. Okey. Buka. Apa tu? Ini pokok kelapa kosong. Itu sudah berbuah. Pokok kelapa apa tu? Rendah ke lekuk? Rendah. Farah? Pokok kelapa yang masak. Masak. Tinggi. Arif? Yang tinggi juga. Tinggi juga. Okey. Ijat apa? Yang paldu cikgu. Yang paling ada main. Ada dia. Oh, tak ada. Okey, apa? Kelapa yang tinggi cikgu. Tinggi. Okey, betul. Okey, satu lagi Ijat. Satu lagi. Warna pink. Bismillahirrahmanirrahim. Ijat mesti buka tak? Eleh. Okey, apa tu Ijat? Ijat dalam tu lagi. Ijat kena buat aksi tu. Okey, apa tu? Menari. Okey, betul. Oh, ya, Berlari. Menari tadi. Wadidaw. Okey, betul. Okey, jadi Ijat boleh duduk ke tempat awak. Baik cikgu. Terima kasih. Okey, tepuk tangan untuk Ijat. Jadi kita dah main dekat. Seronok tak? Seronok. Okey, jadi lepas ni awak semua dah faham kan apa yang cikgu ajar? Faham. Okey, jadi cikgu nak tunjuk satu video. Boleh ke? Boleh. Video berkaitan dengan kata adjektif. Okey, kita tengok sama-sama Boleh cikgu. Okey, tengok. Santai tapi sampai. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid akan ditemani oleh saya, Cikgu Sarifah, untuk belajar bahasa Melayu. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua tentang kata adjektif. Kata adjektif dikenali sebagai kata sifat. Apa keyword dia kat sini? Kata Kata sifat. sifat. Okey.
satu benda hidup dan benda tidak hidup. Kata adjektif boleh ditambah. Okey, tadi dia kata benda hidup ataupun benda tak hidup. Okey. Farah, contoh benda hidup. Contoh benda hidup. Kata adjektif. Kucing. Kucing. Kucing, okey. Kucing sedang berlari. Okey, betul Farah. Okey. Yang satu lagi yang tidak hidup. Apa? Orang berlaku itu tinggi. Betul Intan. Okey, tepuk tangan. Okey, jadi kita sambung. Pada hari ini, cikgu perkataan sesuatu benda hidup dan benda tidak hidup. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti se, amat, paling, sekali, sungguh, niat dan teganya. Ada berapa? Ada 8. Okey. Kata penguat. Contoh, berlaku Intan. Boleh. Apa dia? Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat dan sebagainya. Okey, ini jenis tadi yang cikgu dah terangkan, betul tak? Ada berapa semuanya? 9. Betul. Di sini iaitu terdapat 9 kata. 9 kata adjektif. Pertama ialah kata adjektif jarak, Jarak. waktu, Waktu. warna, Warna. keempat Ukuran. yang kelima sifat atau keadaan, yang keenam Sebut sama-sama. perasaan, yang ketujuh cara, Okey, lagi. keelapan bentuk, dan yang kesembilan Panca indera. Yang pertama kita Okey. akan belajar kata adjektif. Itu sahaja. Faham ke mengenai konsep umum kata adjektif ni? Faham. Faham. Bagus. Okey, jadinya Angkat hijab. sebab semua. Okey, angkat hijab betul. Adik bagus betul adik ni. Okey. Jadi disebabkan awak semua dah faham yang cikgu terangkan dekat ini dan juga yang cikgu tayangkan dekat whiteboard ni. Jadi cikgu nak bagi awak kerja sikit. Kerja dalam buku teks. Okey. Boleh ke? Boleh. Ustaz cikgu dah printkan dah untuk awak. Okey dah. Ambil salah satu. Ya. Okey. Okey, kalau boleh nampak, apa tajuk dalam buku teks yang cikgu beri tu? Program sihat dan cergas. Okey, program sihat dan cergas. Okey, bila cikgu nak awak semua baca step Kenyataan. okey, cikgu nak awak semua baca pernyataan. Cikgu nak awak semua baca petikan yang terdapat dalam buku teks yang cikgu dah print ni. Okey, lepas awak dah baca, awak kena isi kosong dekat bahagian bawah tu. Boleh ke? Boleh. Apa ada ni cikgu? Tu nampak tak dekat sini? Cikgu pinjam je Ni kata adjektif ni ada 3 kosong. 1, 2, 3. Cikgu nak awak semua isi. Cari dekat mana ni jawapan kata adjektif ni. Boleh? Merah-merah tu cikgu. Ha? Jawapan dia yang merah-merah tu. Yang tu yang dah tulis. Yang belum cari lagi tak ada warna. Awak kena cari. Kalau boleh awak highlightkan dan juga tulis muda. Garis tu, garis. Boleh, Tan. Okey, buat dulu. Tahniah. Okay, kalau boleh baca daripada awal. Siap tu. Siap dah ya Allah. Betul ke? Siap tu. Wait, bincang dah ni. Okay, cikgu pegang dulu Ijat tak siap lagi? Belum cikgu. Ijat dah belakang. Okay, tengok. Ijat punya siap? Alright. Senang je. Apa kita sama kata? Ya. Wih, bagus. Cikgu Intan ada. Cikgu Intan? Okay. Kita tunggu lagi 3 orang. Dah siap. Dah siap? Okay. Ijat dah Farah. Bagus. Okay, lagi 2 orang. Siapa yang last ni yang tengok ni? Siap dah? Okay. Intan pun siap dah. Nampak dia ijat dah. Saya ada cikgu. Tak pergi tuition kan? Saya pun tak tuition. Okay. Okay. Cikgu dah kutip semua. Okay. Bolehkah kita sebut yang pertama? Okay, yang pertama, perenggan pertama dah ada kan? Ada. Perenggan kedua pun dah ada kan? Ada. Okay, perenggan ketiga. Kata adjektif yang pertama awal. Yang bawah dia apa? Lewat. Lewat. Okay, betul. Okay, yang perenggan keempat. Yang pertama
Okey. Yang belakang, satu lagi apa? Tingkat. Tingkat. Okey, betul. Okey, tepuk tangan. Wow. Okey, baguslah korang ni. Bagilah cikgu. Anak boleh cikgu yang pandai semua. Semua boleh cikgu sambung? Boleh. Okey, ni betul tak yang tak jawab-jawab? Cikgu bagi setiap orang dapat satu. Betul tak? Betul. Betul. Okey, jadi cikgu nak 3 orang untuk pergi ke hadapan dan lekatkan jawapan ni. Boleh ke? Boleh. Okey, Izzat nampak macam menguap je. Okey, Izzat boleh bagi ke hadapan berjawab. Okey, apa dia? Jawapan dia laju. Ambil Izzat. Dekat. Tu. Betul. Izzat. Cikgu salah sikit Boleh ke Izzat? Boleh je. Betul. Betul ke semua? Betul. Okey, tepuk tangan. Okey, kita nak jemput Farah pula. Okey, untuk peringkat keempat. Sabar. Okey, Farah. Rasa-rasanya apa Farah? Mana perkataannya? Yang ni, yang Farah. Laju. Peringkat keempat. Yang pertama. Laju. Laju, betul ke? Betul. Okey, bagus. Tepuk tangan. Mudah. Okey, yang terakhir. Siapa nak jawab ni? Ada volunteer tak? Saya cikgu. Intan, kita Intan. Okey, Intan apa je Intan? Singkat. Singkat. Okey, tengok. Wah, betulnya. Okey, tepuk tangan. Okey. Jadi, semua dah faham kan yang cikgu ajar berkaitan dengan kata adjektif ni? Faham. Ya? Depan cikgu. Depan. Okey. Depan. Siapa yang dekat ke tadi ni? Intan. 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 Kita cikgu Izzat. Okey. Okey. Disebabkan semua dah faham. Bila cikgu bagi latihan pun awak boleh jawab. Boleh. Jadi itu sahaja pengajaran hari pada kelas ini. Okey. Kita teruskan pula kepada seterusnya. Okey, baik. Kita bergerak kepada langkah yang seterusnya. Izzat tahu tak kita nak buat apa? Saya tak tahu cikgu. Leka? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Jadi cikgu nak korang tutup mata. Tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Dah tutup sikit je cikgu. Tak boleh. Kita dah relax. Okey, 1, 2, 3. Cantiknya. Ni apa ni? Yeah. Mickey Mouse. Bukan Izzat, Mickey Mouse, Izzat Izzat. awak tengok ni, awak tak tengok. Hello Kitty. Hello Kitty. Siapa minat Hello Kitty? Saya. Saya. Yeah. Ya, yang basikal tu cikgu. Apa? Yang basikal tu. Nampak sikit comel. Saya nak boleh tu Ni. cikgu. Wah, ni siapa? Izzat. Saya nak answer cikgu. Okey, kalau korang tengok kita akan belajar tentang kata adjektif, betul tak? Kan? Jadi cikgu akan terangkan langkah-langkah aktiviti yang akan digunakan pada kit ni. Jadi, pertama sekali korang kena buka dulu. Murid-murid kena buka dulu. Bunga. Tapi bunga ni tak kembang lagi. Bunga ni tak kembang ni kelopak dia. Macam mana nak kembangkan dia? Kita terus pegang. Dan terus dia buka. Nampak ni ada air. Ada air nanti. Langkah kedua korang kena letak bunga ni kat dalam ni, nanti dia akan kembang. Menarik tak? Menarik tak? Siapa nak cuba? Cuba? Okey, lepas ni dah siap apa semua ni, korang kena buat ayat. Buat ayat berdasarkan gambar yang korang dapat dalam ni. Mudah tak? Mudah tak? Kalau faham, angkat. Okey, terbaik. Okey, kita boleh duduk. Terima kasih, Intan. Sama cikgu. Okey, cikgu akan putarkan roda. Wow. Tengok sampai ke kali ni.
Izzat pun. Siapa ya? Saya pun okey je. Farah. Farah. Saya. Farah. Okey, Farah. Mana Farah? Saya. Yeah. Pandai. Ya. Nombor 1. Pandai. Jadi Farah, ikut arahan pada cikgu tadi. Pertama sekali buat apa? Pilih ni. Ya, betul. Tak dalam ni. Letak. Mari kita tengok rapat-rapat. Wow. Oh. Kembang lah. Cantiknya bunga. Cantik kan? Tengok tu. Ada gambar apa tu, Farah? Bola. Jadi Bola. buat satu Bina ayat ayat. baru. Bola. Itu. Tak. Bulat. Bukan Wah, Nizam. bulat betul. 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 Yeah. Wah. Jadi cikgu ada hadiah untuk Farah. Wow. Wah. Nah, hadiah untuk Farah. Wah, terima kasih, cikgu. Saya nak juga cikgu. Okey, siapa? Siapa nak seterusnya? Saya. Kita tengok siapa yang terpilih. Alamak. Izzat. Siapa yang terpilih? Ilaika. Okey, Ilaika padam dulu yang tadi. Okey, Ilaika pilih satu daripada bunga yang ada kat dalam. Satunya. Okey, kita tengok. Wah. Jadi, gambar apa ni? Gambar padang. Padang kan? Jadi kata adjektif tentang ukuran. Padang tu luas. Ya, betul. Boleh. Boleh bina ayat kat dalam tu. Luas. Kat sekolah kita ada padang ke cikgu? Ada. Kat Tapi mana tak padang? ada. Ya, betul tu. Kita tak terlalu Tak suka. padang. Saya tak suka pergi padang. Tak Panas. suka ya. Waktu PJ duduk mana? Di kelas. Okey, tengok betul tak? Betul. Betul. Nah. Ya, terima Ya. kasih. Akhir sekali kita ada satu lagi. Siapa kat insan yang terpilih? Izzat, cikgu Izzat. Tengok, kita tengok. Siapa yang dapatnya? Soleha. Okey, Ya, cikgu. Soleha. Ya. Soleha pilih satu bahan Saya yang ada kat nak dalam. yang ni. Okey, Yang ni. Lepas tu, letak dalam ni. letak yang ni. Kita tengok dia kembang. Cantik kan proses Cantik. dia? Wow, cantik Wow. Kan? lah. Okey, Soleha nampak ada gambar apa? Macam baju, cikgu. Saya nak Baju warna tu? cikgu. Baju tu tebal. Tebal, warna Warna biru. warna biru. Oh. Jadi Soleha nampak tak kata adjektif apa yang dekat sini? Warna biru, cikgu. Yeah, betul. Okey. Buat satu ayat. Ayat mudah. Izzat sini sikit, Izzat. Baik cikgu. Duduk belakang ni. Baju itu. Dah, cikgu. Wah, mana kata adjektif? Ni, cikgu. Biru. Ya, betul. Einstein. Kata adjektif. Bulatkan. Jenis? Jenis warna. Ya, betul. Tangan dua. Biskut, nah. Yeay, saya dapat Soleha. biskut. Yeah. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey, semua menarik tak permainan? Nak main dengan kita? Okey, kalau nak main, tunggu kelas seterusnya. Cikgu bawa lagi. Kita akan main. Kalau rasa faham tak benda ni? Kalau faham, okey? Jauh. Okey, semua kita akan teruskan dengan langkah yang seterusnya. Baiklah, tadi kita dah belajar apa itu kata adjektif, jenis-jenis kata adjektif. Ya, cikgu. Lepas tu kita main pula. Tadi main celup-celup air. Jadi sekarang cikgu nak tengok lah. Kamu semua faham ke? Kalau faham cakap apa? Iya. Okey, rupanya semua faham. Jadi sekarang kita pergi main, kita mari main kuis pula. Mari kita cikgu. Cikgu. Mari kita. Okey. Untuk yang pertama, cikgu tak nak putar-putar rambut. Tuan terus dah. Kita nak putar apa cikgu? Nak putar ke mana? Apa? Okey, cikgu nak ikut jiran. Lepas tu jiran yang belakang. Ya saya. Izzat, lepas tu Arif, lepas tu Ilaika, Farah dan Soleha.
Ayo jumpa dah cikgu. Ada Izzat? Di sini cikgu. Tekan di situ, tekan. Tekan di situ. Tekan, tekan. Wah. Ah. Ini cikgu. Ya. Satu Terima lagi. kasih Izzat. Okey. Sama-sama cikgu. Seterusnya Arif. Last screen, eh? Jadi perkataan tersembunyi dalam kotak. Saya nampak gembira. Gembira. Ting. Mana gembira, tekan dulu. Siapa dulu Arif? Heng. Okey. Satu lagi Arif. Satu lagi. Satu lagi. Ni okey. Mana ni? Oh ni. Pandai lewat. Arif. Terima kasih Arif. Sekarang Ilaika pula. Sekarang sini, tekan dekat atas sini. Kan ada. Tekan. Okey, baik. Seterusnya. Menarik cikgu. Seterusnya Farah. Ni nampak. Cikgu. Mana Farah? Pandai Farah. Satu lagi cikgu. Satu lagi. Mana Farah? Mana tak? Saya kena fikir dulu. Cepat tengok. Dia menguji pemikiran kritis kamu sendiri. Let. Ini sempurna. Wow. Terima kasih Farah. Seterusnya Saudara. Mana Saudara? Saya. Okey, tepuk ke depan. Jadi cikgu. Mana? Okey. Greta. Pandai. Okey, masa satu lagi cikgu. Mana satu lagi? Satu lagi ni cikgu. Kecil. Kecil. Okey. Assalamualaikum pembinaan yang menggunakan perkataan kecil. Kecil. Ya. Boleh? Kecil. Pemadam itu sangat kecil. Betul. Okey, terima kasih Saudara. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kuis yang kedua pula. Nak. Okey, bagus. Okey. Wah, apa ni? Nah, jawab. Mengajak. Okey. Tadi kita dah belajar kata adjektif. Jadi sekarang ni cikgu nak tanya kuis-kuis berkaitan kata-kata adjektif. Seperti yang kita tahu kata adjektif tu kata apa? Sifat. Sifat ni mestilah kita nak menggambarkan sesuatu tu sama ada benda hidup atau benda bukan Hidup. Okey, jadi untuk ni kuis ni cikgu nak semua kena susun. Huruf-huruf ni untuk kata-kata adjektif yang telah kita guna sebentar tadi. Cikgu, dia nak jawab cikgu. Okey, Cikgu, Bagi kita dia cikgu. Saya. Betul cikgu. Tekan situ. Okey, saya rasa P, Okey. A, N, J, A, N, G cikgu. Oh. Okey, tak pula, tak pula. Saya kena fikir dulu. Saya. Okey. Tadi kan kita dah buat tadi. Yang tadi je. Sempurna. N, P, Q, R, N, A. Okey, seterusnya. Izzat. Apa dia? Kita dah ada tadi. Marah. N cikgu. E-R-A-A. Pandai. Yang terakhir. Arif, boleh datang. Apa tu? Sekejap. Ingat contoh ke? Sekejap. Go. Contoh dia banyak. Yang minit ke? Olah ni. Nak. Tak boleh dulu. G tu G. Okey. Saya rasa Kalau nak berhenti. G-U-L. Semua bagi tepukan kepada diri masing-masing. Ada lagi? Ada lagi? Harus ada tambah lagi? Tak, apa ni? Tadi saya Apa? Ilaika. Ilaika. Kereta. Betul.
Oh, bukan. Bukan. Betul ke? Nanti tu. Salah Rebecca. Okey. Letak. Gerak. Siap dulu. Teratak. Okey. Okey. Okey, jadi semua dah tahu kata-kata adjektif. Jadi cikgu ada kerja rumah untuk kamu. Okey. Kerja rumahnya kamu nanti cikgu bagi dalam kumpulan bahasa tu. Okey. Ibu bapa. Cantik. Boleh. Jadi kamu jawablah dekat rumah, okey? Baik, cikgu. Ada dua sini. Jadi setakat itu saja kuis kita untuk hari ini. Okey, kita dah sampai kepada kemuncak kelas kita. Happy tak hari ni? Banyak tak korang belajar hari ni? Seronok? Ya. Jadi yang terakhir, apa korang? Korang cakap apa? Baju cikgu warna merah jambu. Ya, ya korang jambu. Merah jambu. Ya. Okey, untuk aktiviti yang terakhir, kita menyanyi sikit. Kita nak buat rumusan. Kita menyanyi. Suka. Dengar Dina semua suka apa dah nyanyi. Betul. Kita nyanyi dah. 1, 2, 3. Sini kawan-kawan, mari kita belajar arti kata-kata adjektif. Kata adjektif adalah sembilan jenis, juga dikenal sebagai kata sifat. Jenis yang pertama kata adjektifnya, contohnya seperti merah dan biru. Jenis kedua pula kata adjektif sifat, contohnya seperti sihat dan pandai. Kata adjektif ukuran adalah yang ketiga, contohnya panjang, pendek, kecil dan besar. Kata adjektif bentuk jenis yang keempat, contohnya seperti bulat dan lurus. Jenis yang kelima kata adjektif waktu, contohnya seperti cepat dan lambat. Jenis yang keenam kata adjektif jarak, contohnya seperti jauh dan dekat. Kata adjektif jarak jenis yang ketujuh, contohnya seperti laju dan lincah. Kata adjektif perasaan jenis yang ke-8, contohnya rindu, benci, suka dan cinta. Jenis yang terakhir adalah panca indera, contohnya sedap, cantik, bising dan harum. Itulah 9 jenis kata adjektif, sudah kita kenali bersama-sama. Lagi sekali cikgu. Lagi sekali minggu depan Korang dapat tak? Apa yang kita belajar? Ada berapa jenis? 9. Bagus. Jadi yang terakhir, cikgu nak korang buat refleksi sikit. Tulis sampai korang faham. Boleh tak? Faham tak? Izzat? Faham cikgu. Nampak awak blur. Saya memang blur. Okay, cikgu bagi masa 1 minit. Izzat, nulis Izzat. Dia main-main cikgu. Okey. Uish, banyak dah Izzat tulis. Banyak cikgu saya atas sekarang. Uish, Dah dah siap dah ni? siap. Dah siap dah, okey. Okey. Cikgu saya dah siap juga cikgu. Oh, Ui. dia cakap nak nyanyi lagi dah. Ya. Sekejap sangat kalau aku Kita orang cikgu. Wah, banyaknya. Okey, cikgu ambil dulu ya. Jangan tengok macam mana korang faham ke tak pembelajaran kita hari ni.
Okey. Okey, itu saja daripada cikgu untuk kelas hari ini. Okey, Izzat boleh bangun. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey,